Kemudian wa fitnatuha kal amwajit tawam. Wa fitnatuha kal amwajit tawami. Fitnah naulenya penderitaan, susah, miskin, apa-apa bagi tetapna tapi naji beryakin kal amwajit tawami dengku. Lagi kira-kira ombak yang di dalam gerakannya. Dari bedah dia nama tu ni. Betul lain. Gadah. Sama dengan dia bubek nale pakri niku. Taudip landanya bek kira-kira susah pakri. Menyana piyuh ria daun niku. Kan? Yang mana? Nabinya tu lain niku amwajit tawam niku. Senang. Ada mentengkira menteng anu nyom berkaji ijak baca kaji mangat tu. Ya biar ni dalam kaji ka mangat niku. Baji lebih susah nya. Bunuh dah poin mentah hana bupuhan balik ipi kan. Man kaji kaya dalam niku holai niku. Ada riji pelung pulam niku. Kaji ijak baca pulam kau WB raya ke 18 lebih pulam niku. Ijak pun 5 gepoi ijak bangun ni. 12 lebih pulam niku. Yang kemudian bergadah berbaiknya saja anak-anak ni. Saya gagak contoh bergadah ni. Saya gagak contoh ni. Ada hana dapat teh dia bergadah contoh itu mengayu lekar di nyawi ni. Wa qala bu'atayah hiya darul adza wal qadha wa darul fana wa darul ghair. Hiya darul adza wal qada wadarul fana wadarul ghair. Ia dunia itu memang adaru ya. Dunia tapi digi putrano darul adha tempat kutal. Wadarul qada azab adalah barang kutal, qada juga barang kutal nangku. Adza barang hanagot, qada kan hanagot barangnya. Kira-kira ji barang terluar di samping ji hanagat tapi tedenging miruan dengku. Wadarul fana dan nangrau donyanyo nangrau yang hana akan abadi. Wadarul ghair dan donyanyo adalah nangrau yang hinai dan bahasa ubah bengah polapan punya posu kuriang 12.